Pernahkah anda terfikir bagaimana rasanya dimalukan dan direndahkan sepenuhnya oleh ibu mertua anda sendiri kerana dia menganggap anda miskin dan tidak mempunyai apa-apa, sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya? Dalam cerita hari ini, kita akan mengikuti perjalanan yang indah, namun menyayat hati. Seorang isteri yang pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup akibat ribut disambut dengan cacian kejam daripada ibu mertuanya yang terlalu sibuk mempamerkan sebuah Range Rover serba baharu dan penuh aksesori. Isteri pengikis tidak layak menunggang kereta mewah, sindir ibu mertuanya. Dia tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kereta itu atau bapa yang sangat berkuasa yang berdiri di belakang Bella. Sediakan tisu anda kerana cerita ini akan menyayat hati anda, tetapi ia akan meninggalkan anda dengan perasaan yang sangat terharu pada akhirnya. Sebelum kita masuk ke cerita, mari kita buat panggilan nama pantas. Type nama dan bandar anda di ruangan komen di bawah dan type perkataan hadir. Petang itu, jalan masuk ke rumah pinggir bandar moden berwarna krim terasa lebih sesak daripada biasa, bukan kerana landskap yang subur atau hiasan taman, tetapi kerana sebuah Range Rover hitam berkilat yang diletakkan dengan bangga mengambil hampir keseluruhan ruang. Di anjung hadapan yang berbumbung, Brenda berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Senyumannya begitu lebar, seolah-olah dia memiliki dunia pada hari itu. Di hadapannya, 3 jiran dari persatuan pemilik rumah memandang kereta itu dengan campuran kagum dan cemburu membara. Pandangan iri hati itulah yang diperlukan Brenda untuk kesombongan yang melambungnya. Ya, memang begitu, puan-puan. Suara Brenda bergema lantang, sengaja membiarkan jiran sebelah yang tidak menyertai perhimpunan dapat mendengar setiap perkataan. Brenda menepuk bonet kereta dengan bangga, seolah-olah menepuk bahu seorang wira perang. Anak saya, Aaron, memang rajin bekerja. Mereka baru berkahwin 2 tahun dan kerjaya korporatnya telah melonjak naik. Lihatlah ini, kereta gergasi ini dibeli secara tunai. Tunai, puan-puan, bukan dibiayai seperti kebanyakan orang yang ingin kelihatan kaya sebelum memikirkan bagaimana untuk membayarnya. Jiran-jiran mengangguk, mengagumi dan berbisik sesama sendiri. Wah, Aaron memang hebat, Brenda. Anda sangat beruntung mempunyai anak lelaki yang begitu berjaya dan setia. Puji seorang jiran yang memakai kardigan berjenama. Brenda ketawa riang. Ketawa yang memekakkan bagi seseorang yang berdiri kaku di belakang pintu dapur yang sedikit terbuka. Sudah tentu, genetik yang lebih unggul menghasilkan keputusan yang lebih unggul. Aaron telah menunjukkan kecemerlangan sejak dia kecil lagi. Sama sekali berbeza daripada... Brenda sengaja membiarkan ayatnya tergantung, melemparkan pandangan sinis dari sudut matanya ke arah pintu hadapan yang separuh terbuka. Hei Bella, apa yang awak buat dalam sana? Berhayal, tetamu saya sudah dahaga selama 20 minit. Mana minumannya? Awak bekerja lebih lambat daripada siput. Bella, yang menahan nafasnya di belakang pintu, terkejut. Dia tergesa-gesa mengambil dulang yang membawa 5 gelas teh ais gourmet yang baru dibancuh. Tangannya sedikit menggigil, bukan kerana dulang itu berat, tetapi kerana beban emosi yang menekan dadanya. Setiap kali dia mendengar nada ibu mertuanya, ia terasa seperti pisau memutar di tulang rusuknya. Dia melangkah keluar ke anjung, memaksa senyuman sopan. Dia memakai t-shirt besar yang pudar dan seluar legging lusuh, kontras dengan Brenda yang berhias dengan blaus sutera berjenama dengan perhiasan emas berat tergantung di leher dan pergelangan tangannya. Maaf, Brenda. Saya terpaksa menunggu air mendidih untuk membancuh teh dengan betul, kata Bella perlahan, suaranya lembut sambil dia meletakkan gelas di meja patio satu persatu dengan berhati-hati. Brenda mendengus kasar. Awak hanya penuh alasan. Akui saja awak malas. Lihat suami awak bekerja keras siang dan malam supaya dia boleh membeli kereta mewah. Dan isteri dia mengambil masa yang sangat lama hanya untuk membuat teh ais. Awak patut bersyukur dapat mengikis dari kami dan menjalani kehidupan yang selesa ini. Bella menunduk, menelan pahit di kerongkongnya. Dia sekilas memandang Range Rover hitam berkilat yang menangkap matahari petang. Perasaan pelik yang sesak melanda dirinya setiap kali dia melihatnya. Ia bukan kagum seperti yang dirasakan jiran-jiran. Ia adalah kekecewaan yang mendalam, menyakitkan, terikat dengan rahsia besar yang dia simpan sendirian. Bella tahu betul dari mana kereta itu datang. Ia bukan hasil peluh dan air mata Aaron. Ia bukan bonus akhir tahun korporat seperti yang suka dicanangkan ibu mertuanya. Kereta itu adalah hadiah ulang tahun daripada bapanya, Tuan Harith, yang dihantar minggu lepas.
Bapanya yang kaya telah membeli kereta itu supaya anak perempuannya yang tercinta dapat melakukan perjalanan dengan selesa dan selamat, supaya dia tidak perlu lagi menderita dalam panas atau hujan di atas motosikal Aaron yang usang. Tetapi apabila kereta itu tiba, Aaron telah menggenggam tangan Bella, memandangnya dengan mata merayu dan memohon, "Bella, tolong, bolehkah awak beritahu ibu saya bahawa saya membelinya? Saya akan sangat malu jika dia tahu saya masih bergantung pada pemberian bapa mertua saya. Biarkan dia bangga dengan saya sebagai ketua keluarga buat kali ini. Lagipun, apa yang milik keluarga awak adalah milik saya juga kan? Sama saja." Kata-kata manis dan manipulatif Aaron telah mencairkan hati Bella. Untuk melindungi ego dan maruah suaminya di hadapan ibunya, Bella rela berbohong dia membenarkan Aaron dan Brenda menuntut hadiah bapanya sebagai simbol kejayaan Aaron. Tetapi apa yang Bella dapat sebagai balasan bukanlah rasa syukur atau kasih sayang. Sebaliknya, dia menerima penghinaan harian yang semakin teruk seiring berjalannya masa. "Hei, Bella," suara tajam Brenda memecahkan fikirannya. "Apa yang awak tenung? Berpindah. Jangan terlalu dekat dengan kereta. Awak akan mencalarnya dengan dulang kotor itu. Cat itu adalah tempahan khas. Jika awak meninggalkan cala kecil sekalipun, gaji pembantu awak setahun pun tidak akan cukup untuk membaikinya. Pengikir seperti awak tidak tahu apa-apa tentang barangan mewah." Jiran-jiran tertawa kecil, menganggapnya hanya gurauan harian yang kasar antara menantu dan mertua. Tetapi bagi Bella, ia adalah pukulan dahsyat terhadap maruahnya. Tepat pada saat itu, Aaron keluar dari rumah, berpakaian kemas dan berbau kolon mahal. Dia jelas mendengar apa yang dikatakan ibunya, tetapi lelaki itu hanya berdiam diri, santai membetulkan jam tangannya, berpura-pura tidak mendengar isterinya dimalukan di khalayak ramai. Aaron berjalan melepasi Bella tanpa sedikit pun memandang, duduk di sebelah ibunya dengan senyuman bangga, menyerap pujian jiran-jiran tentang kereta barunya. "Terima kasih puan-puan. Doakan perniagaan saya terus berkembang pesat supaya saya boleh membeli lebih banyak aset," kata Aaron dengan yakin, tanpa sedikit pun rasa bersalah terhadap Bella yang berdiri kaku di sudut memegang dulang kosong. Bella memandang belakang suaminya, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, dia menjerit sekuat hati, "Aaron, kereta itu dari bapa saya. Bagaimana awak sanggup membiarkan ibu awak memalukan saya di hadapan hadiah yang bapa saya sendiri beli?" Tetapi jeritan itu hanya bergema dalam kekosongan dadanya. Tidak terucap, Bella memilih untuk berundur perlahan-lahan ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan asing, meninggalkan tawar yang suami dan ibu mertuanya ketika mereka mengadakan pesta yang dibina sepenuhnya atas pembohongan. Langit, yang tadinya cerah, perlahan-lahan berubah menjadi kelabu tebal dan mengancam. Awan ribut gelap bergulir dengan cepat, menutup matahari dan memancarkan bayangan suram, menyeramkan ke atas petang, seolah-olah alam itu sendiri sedang bersiap untuk melampiaskan kemarahannya. Angin kencang mula bertiup kencang, menggoyangkan pokok-pokok oak di halaman hadapan dengan ganas dan menghamburkan daun kering di anjung yang baru disapu. Di ruang tamu, suasana berbeza sama sekali. Chloe, adik perempuan Aaron, yang baru datang melawat, sedang bersantai di sofa mewah, tanpa berfikir menatal TikTok di telefonnya. Kakinya yang panjang diletakkan di atas meja kopi kaca tanpa sedikit pun adab dan semangkuk snack mahal di pangkuannya hampir kosong. Brenda duduk di sebelah anak bongsunya yang manja, perlahan-lahan mengurut kakinya seolah-olah Chloe adalah seorang puteri yang letih pulang dari menguruskan sebuah kerajaan. Hakikatnya, Chloe menganggur dan menghabiskan harinya menguras akaun bank abangnya. "Oh, Mama, saya lapar, tapi saya tak nak apa-apa dari peti sejuk." Bosan dan hamba, Chloe merengek. Matanya tidak pernah lepas dari skrinnya. "Saya betul-betul nak brisket BBQ Kraft yang terkenal dari tempat berhampiran garisan daerah. Awak tahu, yang cair di mulut." Brenda tersenyum lebar, tidak sabar untuk menggembirakan anak perempuannya. "Oh, tempat BBQ terkenal itu. Tentu, sayang. Kita akan dapatkan. Saya sanggup buat apa sahaja untuk anak perempuan saya." Bella, yang sedang mengemop lantai di sudut bilik, berhenti. Dia memandang keluar tingkap. Kilat sudah berkedip di kejauhan, diikuti oleh guruh yang bergemuruh. Garisan daerah itu jauh. Ia akan mengambil masa hampir sejam perjalanan pergi balik, tidak termasuk kesesakan lalu lintas petang yang teruk. "Hei, Bella," Chloe memanggil tanpa memandangnya pun, nada suaranya menuntut. "Dengar, saya nak BBQ.
Cepat pergi dapatkan sebelum habis terjual. Bella meluruskan badannya, mengesat peluh dari dahinya dengan belakang tangannya. Dia berjalan perlahan. Maaf, Chloe, Brenda, tapi cuaca di luar teruk. Ribut teruk akan melanda. Tidakkah lebih baik jika kita hanya memesan melalui GrabFood atau dapatkan sesuatu yang lebih dekat? Dia mencadangkan dengan berhati-hati. Brenda memandangnya tajam, tangannya berhenti mengurut. Maafkan saya. Setiap kali awak diminta melakukan sesuatu, awak ada 1000 alasan. Jika Chloe mahukan barbeku dari garisan daerah, dia akan dapatkan barbeku dari garisan daerah. Bayaran penghantaran dan tip di aplikasi itu mahal. Kenapa bayar pemandu sedangkan kita ada awak yang duduk diam tak buat apa-apa? Tapi Brenda, Bella cuba membela diri. Matanya beralih kepada Aaron, yang baru keluar dari bilik air, kelihatan segar dan mengeringkan rambutnya dengan tuala. Dia memandang suaminya dengan harapan yang terdesak. Aaron, langit dah gelap gelita. Jika Chloe betul-betul nak, boleh tak kita ambil Range Rover? Atau mungkin awak boleh hantar saya? Bella berharap Aaron akan menunjukkan sedikit belas kasihan. Range Rover hitam itu diletakkan dengan sempurna di hadapan. Di dalam kenderaan besar itu, rebuke petir tidak akan menjadi masalah, terutamanya memandangkan kereta itu sebenarnya milik bapanya. Bertujuan untuk menjaganya selamat. Tetapi harapan Bella hancur berkecai apabila Brenda ketawa terbahak-bahak, mengejek, ambil kereta. Brenda berdiri, meletakkan tangannya di pinggul dan memandang Bella dari atas ke bawah dengan jijik. Tahu tempat awak, Bella, kereta itu baru. Bersih tanpa celah. Awak fikir kami akan biarkan awak menggunakannya hanya untuk membeli makanan berminyak? Bagaimana jika bau BBQ merosakkan kulit tempat duduk yang dibuat khas? Bagaimana jika awak terlanggar pagar? Bagaimana awak akan membayarnya dengan buah pinggang awak? Aaron? Harapan terakhir Bella hanya mengeluh panjang penuh keletihan, seolah-olah Bella adalah beban yang sangat besar baginya. Dia melemparkan tuala basahnya ke atas kerusi dan duduk di sebelah Chloe. Lupakan saja, Bella. Jangan jadi budak nakal. Ibu betul, kita tak nak kotorkan kereta untuk makanan bungkus berminyak. Lagipun baru mendung je. Belum hujan lebat pun lagi. Ambil motosikal lama dari garaj. Cepat-cepat. Chloe kesian, kelaparan. Hati Bella terasa luruh ke perut. Rasa sakitnya amat sangat. Motosikal di garaj itu hanyalah sekerap besi berkarat dan tersenguk-senguk yang ditinggalkan oleh ayah Aaron yang telah meninggal dunia. Ia sentiasa mati enjin. Braknya rosak dan lampu hadapannya hampir tidak berfungsi. Tapi Aaron, tayar motosikal itu botak sepenuhnya. Bahaya sangat jika jalan licin. Suara Bella menahan tangis. Ya Allah, banyak cakaplah kau ni. Chloe menyergah. Kalau tak nak buat, cakap je. Kau suka melantak makanan kami bila waktu makan malam. Tapi bila kami minta pertolongan kecil, kau macam kami sedang menyeksa kau. Betul-betul tak bersyukur, pengikis. Brenda berjalan mendekat, menuding jarinya yang berkuku rapi ke muka Bella. Dengar sini Bella, tugas kau dalam rumah ni adalah untuk melayani suami kau dan keluarganya. Kalau kau tak boleh buat dengan betul pun, kenapa Aaron perlu simpan kau? Sekarang, keluar sana dan jangan balik selagi kau tak dapat pesanan Chloe. Dan ingat, jangan sesekali terfikir nak sentuh kunci Range Rover itu. Tangan kasar kau tak layak sentuh steering mewah anak saya. Guruh berdentum lagi, kali ini lebih kuat, seolah-olah langit sendiri marah dengan kekejaman wanita tua itu. Bella memandang wajah suaminya sekali lagi, mencari sedikit pun kesedaran, tetapi Aaron memalingkan mukanya, sibuk mengambil sekeping chip dan berbual dengan Chloe, berpura-pura tidak melihat isterinya didera. Dengan langkah berat, Bella berpaling ke arah dapur untuk mengambil kunci motosikal berkarat yang tergantung pada paku berkarat. Dia mengambil jaketnya yang nipis dan lusuh, dadanya terasa sangat sesak. Range Rover yang dibeli ayahnya untuknya berdiri megah di luar, bersedia melindungi sesiapa sahaja di dalamnya daripada cuaca buruk. Tetapi ironi yang kejam adalah dia, pemilik sebenar kenderaan itu, sedang dihalau ke dalam ribut dengan sekerap besi yang berbahaya. Bella menghidupkan motosikal lama itu. Enjin meraung dengan ganas, batuk dan tersenguk-senguk mengeluarkan asap putih nipis. Ketika dia menunggang keluar melepasi pintu pagar jalan masuk, titisan hujan beku pertama mula turun, membasahi pipinya dan bercampur dengan air mata yang tidak dapat ditahannya lagi. Dia tidak pergi kerana dia takut pada ibu mertuanya. Dia pergi kerana dia terdesak untuk memenuhi janjinya sebagai isteri yang taat.
Walaupun kesetiaannya dibalas dengan racun, di belakangnya, pintu hadapan yang berat tertutup rapat, meninggalkan tawa hangat dan selesa keluarga suaminya terkunci di dalam. Sama sekali tidak mengambil peduli, sama ada Bella hidup atau mati di dalam ribut. Ribut yang mereka takuti akhirnya melanda. Ia bukan sekadar gerimis, ia adalah hujan lebat mencurah-curah dari langit, seolah-olah langit cuba menenggelamkan bumi. Angin kencang menderu, menyapu aspal hitam yang licin. Di tengah-tengah badai, Bella berjuang dengan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk mengawal pemegang motosikal lama yang bergegar ganas. Jaketnya yang nipis basah kuyup dalam beberapa saat, melekat seperti ais pada kulitnya, menyebabkan giginya berketap tak terkawal. Pelindung topi keledai itu, calar dan longgar, tidak membantu dia melihat melalui hujan lebat yang membutakan. Setiap kali kereta yang datang dari arah bertentangan lalu, lampu hadapannya membiaskan cahaya pada plastik yang calar, membutakan matanya sepenuhnya. Jalan ke garisan daerah terasa amat panjang. Air mula bertakung dalam di kawasan rendah. Tiba-tiba enjin motosikal tersedak. Ia batuk dengan ganas beberapa kali, kemudian mati sepenuhnya tepat ketika Bella sampai di jalan raya yang gelap, kurang pencahayaan dan terbiar. "Oh Tuhan, jangan mati sekarang. Tolonglah," bisik Bella. Suaranya tenggelam sepenuhnya oleh deruan hujan. Kakinya yang menggigil cuba menghidupkan pedal berulang kali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tiada apa-apa. Mesin itu mati, menyerah pada usianya dan air sejuk membeku. Bella turun dari motosikal, menolak logam berkarat yang berat itu ke arah bumbung pusat membeli belah terbiar. Dia bersandar pada tiang konkrit yang sejuk. Dia basah kuyup dari kepala hingga ke kaki. Air hujan menitis dari rambut dan pakaiannya, membentuk kolam di sekeliling kasut sukan nipisnya yang murah. Dengan tangan yang berkedut dan kaku kerana kesejukan yang menggigit, Bella meraba poket jaketnya dan mengeluarkan telefonnya, yang syukur dia telah balut dengan beg plastik sandwich. Harapan tunggalnya adalah Aaron. Dengan jari-jari yang menggigil, dia mendial nombor suaminya. Ia berdering. Nada dering yang panjang dan kosong membuat jantung Bella berdebar kencang dengan kebimbangan. Akhirnya, dia menjawab, "Hello? Apa lagi, Bella?" Suara Aaron tajam dan jengkel. Di latar belakang, Bella dapat mendengar tawa hangat dan riang. Chloe dan Brenda menonton komedi di TV, kontras yang memualkan dengan deruan angin yang mengelilinginya. "Aaron, tolonglah saya." Suara Bella bergetar hebat, berjuang menahan tangisan dalam kesejukan yang membeku. Motosikal rosak. Enjin banjir. Saya terkandas di lebuh raya gelap berhampiran pusat membeli belah lama. Saya belum sampai pun ke tempat BBQ lagi. Hujan lebat sangat. Saya takut di sini seorang diri. Gelap sangat. Senyap di hujung talian. Bella berdoa untuk mendengar sedikit pun kebimbangan. Dia berharap Aaron akan berkata, "Duduk di situ. Saya datang ambil awak." Sebaliknya, jawapan yang dia terima membuat darahnya mendidih dan membeku pada masa yang sama. "Ya Allah, Bella, awak hanya menyusahkan." Aaron menjerit, suaranya meninggi. "Ini sebabnya awak kena berhati-hati memandu. Jangan pandu melalui lopak air dalam. Itu motosikal lama, bukan kapal selam. Jadi, apa yang awak nak saya buat? Awak nak saya keluar dalam ribut ni? Bagaimana jika saya sakit? Saya ada kerja esok." "Tapi Aaron, saya menggigil kesejukan di sini." Gelap gelita. Bella teresa-esak. Pertahanannya runtuh sepenuhnya. "Tolonglah datang ambil saya dengan Range Rover." "Hanya 10 minit. Tidak sama sekali." Aaron memotongnya dengan tajam. "Ibu baru kata dia telah wax kereta pagi tadi. Saya tak nak lumpur dan hujan membasahi bahagian dalam hanya untuk menjemput awak dan mengangkut motosikal usang, cari mekanik atau tolaklah sampai awak jumpa tempat yang lebih baik untuk berlindung. Dan jangan balik selagi awak tak ada makanan clue. Dia dah tunggu lama sangat. Ya Tuhan, awak ni banyak sangat kerenah." Klik. Talian terputus. Bella menatap skrin telefonnya yang semakin malap. Matanya kosong. Air matanya mengalir, bercampur dengan hujan di wajahnya. Kesejukan yang mencengkam tulang tidak seberapa berbanding kesakitan yang menyayat hatinya. Dalam saat paling gelapnya, suaminya sendiri memilih untuk melindungi cat kereta yang berkilat berbanding nyawa isterinya. Sementara itu, beberapa batu dari tempat Bella berlindung, sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam yang anggun meluncur melalui ribut dengan kelajuan sederhana, sangat stabil.
Di tempat duduk belakang yang mewah dan hangat, Tuan Harith duduk diam, merenung keluar tingkap yang berkabus. Bilioner tua yang dihormati itu biasanya tenang. Tetapi malam ini, kebimbangan yang tidak dapat dilenyapkan mencengkam hatinya. Tangannya berulang kali menggosok sisi kiri dadanya, yang berdebar tidak sekata. "Harrison," panggil Tuan Harith perlahan kepada pembantu eksekutif setianya, yang duduk di tempat duduk penumpang di sebelah pemandu. "Ya, Tuan Harith," jawab Harrison segera, berpaling sedikit untuk menghadap ke belakang. "Adakah kita jauh dari rumah anak perempuan saya?" Tuan Harith bertanya, matanya mengecil untuk menembusi kegelapan di luar. "Saya mempunyai firasat buruk sepanjang petang ini. Saya hanya mahu sampai ke sana dengan cepat dan memastikan Bella baik-baik saja. Saya menelefonnya tadi, dan dia tidak menjawab. Dia mungkin sibuk menjaga suaminya. Kira-kira 20 minit, Tuan." "Cuaca agak teruk malam ini, jadi pemandu tidak mengambil risiko memandu laju," jawab Harrison dengan hormat. "Tolong jangan bimbang, Tuan. Cik Bella pasti selamat di rumah bersama suaminya. Lagipun, mereka ada Range Rover yang Tuan hantar. Saya yakin mereka menjaganya dengan baik dengan kenderaan itu." Tuan Harith tersenyum nipis, senyuman ayah yang tulus dan penuh kasih sayang. "Saya harap begitu. Saya sengaja menghantar kereta itu supaya Bella tidak perlu menderita dalam panas atau hujan lagi. Saya enggan membiarkan anak perempuan saya menderita. Awak tahu dia bagaimana, Harrison. Bella tidak pernah meminta sesen pun dari saya. Dia berkahwin dengan Aaron semata-mata kerana cinta, langsung tidak mempedulikan status kewangannya. Saya hanya mahu membantu mereka sedikit tanpa melukai harga diri suaminya." Tuan Harith memandang kembali keluar tingkap, memerhati kilat menyambar di langit. Dia sama sekali tidak tahu bahawa pada saat yang tepat itu, anak perempuan yang sangat dibanggakannya, gadis yang akan dia sanggup membakar dunia untuk melindunginya, sedang meringkuk kesejukan di hadapan sebuah kedai terbiar, menangis sendirian, hancur kerana pengkhianatan yang tidak dapat dibayangkan. Sementara itu, kereta yang dia hadiahkan kepadanya sedang digilap dan diagungkan oleh orang asing di dalam garaj kering. Naluri seorang ayah tidak pernah salah, tetapi realitinya jauh lebih pahit daripada yang Tuan Harith dapat bayangkan. Mercedes hitam itu terus meluncur ke hadapan, membawa pelindung lebih dekat ke titik emosi yang akan mengubah segalanya. Hujan masih mencurah-curah dengan ganas seolah-olah langit mengosongkan seluruh simpanannya ke atas bumi. Walau bagaimanapun, di anjung hadapan rumah Aaron yang luas, licin dan berjubin marmar, suasananya hangat dan meriah. Beberapa wanita jiran, rakan-rakan jawatan kuasa HOA Brenda, ketawa riang sambil menikmati charcuterie dan wain mahal yang terhidang di meja patio. Mereka sengaja berkumpul di sana, berlindung dari hujan, sambil pada masa yang sama mengagumi Range Rover hitam yang diletakkan tepat di hadapan mata mereka. Ia dianggap seperti monumen suci yang menuntut untuk disembah. Brenda duduk bersila, memegang gelas wainnya dengan gaya yang berlebihan dan anggun. "Nah, memang begitulah, puan-puan. Inilah yang anda dapat apabila anda membesarkan anak lelaki yang taat." Aaron tidak sanggup membiarkan ibunya mengambil Grab untuk pergi ke mesyuarat jawatan kuasanya. Itulah sebabnya dia membeli kereta gergasi ini. Dia kata ia untuk memastikan saya selesa. Saya beritahunya, dia tidak perlu bersusah payah. Tetapi anda tahu bagaimana dia berkeras. Wajah Brenda berseri-seri dengan kepuasan mutlak. "Oh, awak memang bertuah, Brenda. Anak lelaki yang berjaya, kacak dan memanjakan ibunya. Tidak seperti menantu saya. Saya bernasib baik kalau dapat sweater murah untuk Krismas, apatah lagi kereta mewah," jawab salah seorang wanita itu, rasa cemburunya sama sekali tidak disembunyikan. Di tengah-tengah tawa yang riuh rendah, Mercedes-Benz S-Class hitam perlahan-lahan berhenti di tepi jalan di luar pintu pagar jalan masuk yang separuh terbuka. Kereta itu menjerit kekayaan, tetapi kerana hujan lebat dan tingkap yang gelap, tiada siapa di anjung yang memberi banyak perhatian kepada siapa yang berada di dalam. Pintu penumpang belakang terbuka dan seorang lelaki tua yang dihormati melangkah keluar. Dia memakai kemeja putih berlengan panjang yang ringkas, sedikit berkedut, seluar hitam biasa dan memegang payung hitam biasa tanpa pengawal peribadi yang mengelilinginya. Lelaki itu berjalan menaiki jalan masuk. Ia adalah Tuan Harith. Dia sengaja meminta pemandu dan Harrison menunggunya di dalam kereta supaya dia tidak menarik perhatian. Hatinya yang cemas hanya mahu melihat anak perempuannya dengan mata sendiri menanggalkan aura bilioner yang biasanya dibawanya.
Langkah Tuan Harith terhenti seketika apabila matanya tertumpu pada Range Rover hitam yang diletakkan di situ. Dia mengenali nombor platnya. Ia adalah kereta yang sama yang dia beli secara tunai di bawah nama Bella. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Menganggap menantunya menjaga kenderaan itu dengan baik, tetapi senyuman itu hilang sebaik sahaja dia memandang ke arah anjung. Dia melihat ramai orang. Dia mendengar gelak tawa, tetapi dia tidak melihat wajah anak perempuannya di antara mereka. Tuan Harith berjalan lebih dekat ke anjung. Air hujan berlumpur terpercik pada hujung seluarnya. Sebaik sahaja dia hendak melangkah ke lantai marmar yang bersih, suara nyaring Brenda menghentikannya. "Hei, berhenti. Berhenti di situ. Orang tua." Brenda melompat dari kerusi patinya, melambai-lambai tangannya seolah-olah dia sedang menghalau anjing liar. "Jangan naik sini. Lantai baru lepas dimop. Awak akan kotorkan dengan kasut kotor awak tu." Tuan Harith membeku. Dia merendahkan payungnya sedikit, memandang wanita yang dia kenali sebagai ibu mertua anak perempuannya. Brenda jelas tidak mengenali Tuan Harith. Ia agak difahami. Semasa perkahwinan Bella dan Aaron, Tuan Harith hanya membuat penampilan yang sangat singkat kerana krisis perniagaan antarabangsa yang mendesak dan pada masa itu, dia memakai tuxedo yang dibuat khas. Sekarang, berpakaian ringkas dan kelihatan letih dalam hujan. Bagi mata Brenda, Tuan Harith hanyalah seorang lelaki tua miskin yang tidak berumah. "Maafkan saya, Puan. Saya." Tuan Harith cuba bercakap dengan sopan. Suaranya tenang, tetapi membawa autoriti yang tidak dapat disangkal. "Mencari sedekah." Brenda memotongnya dengan tajam. Matanya meneliti Tuan Harith dari kepala hingga ke kaki dengan rasa jijik. "Ya Allah, hujan lebat dan awak masih mengemis. Dengar, saya ada tetamu dan saya tidak membawa wang tunai. Lagipun, Presiden HOA secara khusus berkata kita tidak boleh menggalakkan pengemis berkeliaran ke dalam kawasan perumahan kita." Wajah Tuan Harith mengeras tetapi dia menahan kemarahannya yang memuncak. "Saya bukan pengemis, Puan. Saya di sini untuk bertemu Bella." Mendengar nama Bella, Brenda mendengus kasar dan ketawa mengejek ke arah rakan-rakannya. "Oh, awak mencari Bella? Nah, awak siapa? Pemungut hutang atau salah seorang saudara maranya yang tidak berguna dari kawasan setinggan yang mencari pinjaman?" Wanita-wanita di anjung terkekeh-kekeh jahat. Brenda berpaling kembali kepada Tuan Harith dengan pandangan angkuh. "Dengar sini, orang tua, Bella tidak ada di sini. Saya menghantarnya keluar untuk membeli BBQ. Itulah yang berlaku apabila awak berkahwin dengan seorang gadis yang tidak membawa wang sesen pun ke meja. Dia hanya berguna untuk menjalankan tugas. Jika awak mahu menunggunya, pergi tunggu di luar pagar di tepi jalan atau pergi ke pondok pengawal keselamatan di hujung jalan. Jangan berdiri di sini mencemarkan pandangan saya, terutama bukan di sebelah kereta mahal anak saya. Jika awak terlanggar dan mencalarnya, awak tidak akan mampu membayarnya." Darah Tuan Harith berubah menjadi lava cair. Mendengar kata-kata itu, frasa tidak membawa wang sesen pun dan berguna untuk menjalankan tugas menyerang telinganya dengan ganas. Dia menatap kosong ke Range Rover yang dibelinya. Kereta itu duduk di sini kering dan berkilau. Sementara itu, anak perempuannya telah diarahkan untuk keluar ke tengah-tengah ribyut dahsyat ini. "Bagaimana Bella pergi, Puan? Apa yang dia pandu?" Tuan Harith bertanya. Suaranya merendah satu oktav, menahan ribyut di dadanya yang jauh lebih merosakkan daripada guru di atas. "Dia mengambil motosikal, sudah tentu." "Awak fikir kami akan biarkan dia mengambil Range Rover?" Brenda menyergah. "Sekarang, berundur. Awak menghalang pandangan saya ke jalan." Tepat ketika Brenda hendak duduk semula, Aaron keluar dari rumah membawa satu lagi pinggan makanan. Dia melihat Tuan Harith berdiri di tepi anjung yang dibadai angin dan hujan. "Siapa tu, Mama?" Aaron bertanya acuh tak acuh. "Saya tak tahu. Seorang lelaki tua yang sesat mencari isteri awak. Mungkin salah seorang saudaranya yang miskin mencari sedekah. Saya suruh dia tunggu di luar," jawab Brenda dengan santai. Aaron memandang Tuan Harith. Dia juga tidak mengenali bapa mertuanya. Mereka hampir tidak berinteraksi dan Aaron terlalu mementingkan diri sendiri untuk peduli. "Oh ya, biarkan dia di luar. Jangan biarkan dia masuk, Mama. Dia akan membuat permaidani baru berbau seperti anjing basah." Tuan Harith mencengkam pemegang payungnya begitu kuat sehingga buku jarinya memutih, rahangnya terketap rapat.
Dia berdiri di sana di bawah hujan lebat yang membeku tanpa henti, dilayan seperti sampah oleh orang yang hidup dalam kemewahan, dibayar dengan wang sendiri. Dia tidak pergi. Dia berdiri tegak seperti monumen batu, matanya tertumpu tajam pada jalan utama, menunggu anak perempuannya tiba. Dalam hatinya, dia bersumpah, jika setitis air mata pun jatuh dari mata Bella kerana apa yang mereka lakukan malam ini, saya akan meruntuhkan kesombongan mereka hingga ke dasar bumi. Baiklah, saya akan tunggu, kata Tuan Harith perlahan, kebanyakan kepada dirinya sendiri. Saya akan tunggu di sini untuk melihat jenis sandiwara apa yang kalian mainkan untuk anak perempuan saya. Masa terasa melambat bagi Tuan Harith, masih berdiri seperti patung di tepi anjung. Kasut kulitnya tenggelam sepenuhnya dalam air limpahan dari talang air. Namun, air beku yang meresap ke dalam stokinnya tidak seberapa berbanding kemarahan dingin yang merebak melalui uratnya ketika dia melihat keluarga mertuanya. Mereka terus bergurau dan ketawa, sesekali melemparkan pandangan jijik kepadanya, berharap bumi akan menelan lelaki tua itu hidup-hidup. Tiba-tiba, memecah deruan hujan yang memekakkan telinga, pintu pagar besi berat berderit terbuka. Setiap mata di anjung, termasuk Tuan Harith, tertumpu pada bunyi itu. Di sana, berdiri di pintu masuk jalan masuk yang samar-samar, adalah sesosok tubuh yang hampir tidak dapat dikenali. Ia adalah Bella. Tetapi keadaannya mengerikan. Dia tidak menunggang motosikal. Tubuhnya yang lemah terhenjut-henjut menaiki jalan masuk, menyeret kakinya seolah-olah batu-batu diikat pada buku lalinya. Dia terpaksa meninggalkan motosikal yang rosak di sebuah stesen minyak kerana dia tidak dapat menolaknya melawan arus air deras yang membanjiri jalan raya. Bella berjalan sendirian, menembusi tirai hujan ke halaman rumahnya sendiri, wajahnya pucat lesu. Bibirnya membiru dan menggigil hebat. Rambutnya melekat pada tengkoraknya, menitiskan air berlumpur, pakaiannya yang basah melekat pada tubuhnya yang menggigil. Namun di lengannya, dia erat memegang beg plastik makanan BBQ untuk Chloe, memeluknya ke dadanya seolah-olah ia adalah objek paling berharga di dunia, menjaganya lebih rapat daripada nyawanya sendiri. Tuan Harith terasa semua udara keluar dari paru-parunya. Tangannya terkepal begitu erat sehingga sendi-sendinya sakit. Dia tidak mahu apa-apa lagi selain berlari kepadanya dan melindunginya dengan payungnya, tetapi dia memaksa dirinya untuk berdiam diri. Dia perlu melihat sejauh mana kekejaman orang-orang ini akan pergi. Bella terhuyung hayang ke arah anjung, penglihatannya kabur. Kepalanya berpusing liar akibat pendedahan sejuk membeku dan fakta bahawa dia tidak makan sepanjang hari. Tepat ketika dia sampai di sisi Range Rover hitam yang diletakkan berhampiran tangga anjung, kakinya tergelincir di konkrit jalan masuk yang licin dan basah. Bella menghembus nafas lemah ketika dia hilang keseimbangan. Secara refleks, Bella menghulurkan tangannya untuk menahan dirinya sebelum dia menghempas mukanya ke konkrit. Tapak tangannya yang basah dan sedikit berlumpur menampar bonet Range Rover yang berkilat dan tangannya yang lain meraih cermin sisi untuk menampung berat badannya yang hampir tumbang. Dia terengah-engah, cuba mencari kekuatan untuk berdiri tegak semula. Tetapi sebelum Bella sempat menghela nafas lega kerana tidak memecahkan tengkoraknya, jeritan nyaring memecah hujan lebih kuat daripada guruh. "Hei, apa yang awak buat?" Brenda melompat dari kerusinya seolah-olah disengat tebuan. Matanya hampir terbeliak. Dia berlari melalui hujan ke arah kereta, bukan untuk membantu menantunya yang hampir pengsan, tetapi untuk menyelamatkan objek tidak bernyawa yang disembahnya. "Lepaskan, jauhkan tangan kotor awak dari situ." Brenda menjerit histeris. Dia menampar tangan Bella dari cermin dengan kekuatan brutal, menyebabkan tubuh Bella yang lemah terhuyung hayang ke belakang, hampir jatuh ke lumpur lagi. "Mama," Bella berbisik, suaranya benar-benar serak dan hampir tidak terdengar. "Maafkan saya, Mama. Saya pening. Saya hampir jatuh." Alasan karut, Brenda meludah tanpa sedikit pun belas kasihan. Dia dengan tergesa-gesa mencapai lengan blaus berjenama mahalnya dan mula mengelap dengan agresif bonet dan cermin di mana Bella telah menyentuhnya. "Lihat ini, lihat. Sekarang kotor, ada lumpur di atasnya. Adakah awak tahu betapa mahalnya kereta ini? Jika cat cala atau cermin pecah kerana awak bergantung padanya, awak fikir awak ada wang untuk membayarnya. Awak boleh menjual badan awak di jalan dan masih tidak cukup untuk membaikinya." Aaron, mendengar kekecohan itu, akhirnya berdiri. Dia berjalan santai ke tepi anjung, menyelitkan tangannya ke dalam poketnya.
Daripada tergesa-gesa membantu isterinya yang menggigil kesejukan, dia membongkok untuk memeriksa kereta. Bagaimana Mama? Ada cala? Aaron bertanya dengan cemas. Matanya meneliti badan kenderaan itu, sama sekali mengabaikan kewujudan Bella. Syukur, tiada calar, Aaron, tapi kotor. Tengoklah bintik-bintik air ni, Brenda merungut, melemparkan pandangan tajam kepada Bella. Awak memang tak guna, Bella. Awak ambil masa lama sangat. Awak balik macam tikus gelandangan dan memalukan kami di hadapan jiran-jiran dan sekarang awak cuba merosakkan aset anak saya. Mana otak awak? Wanita-wanita Hoa di anjung terdiam. Mereka bertukar pandangan yang sangat kekok. Ada yang merasa kasihan, tetapi tiada siapa yang berani bersuara menentang kemarahan Brenda yang menakutkan. Bella menunduk memandang kakinya. Air mata hangat mengalir membasahi pipinya yang membeku, bercampur dengan hujan. Dengan tangan yang menggigil, dia menghulurkan beg plastik yang telah dia pertaruhkan nyawanya. Ini, Mama. Babaku Chloe. Maafkan saya lama sangat, motosikal rosak. Brenda menyambar beg itu dengan kasar. Tentulah lama. Awak tak berguna. Berundur. Pergi ke pintu belakang, jangan lalu pintu depan. Lantai anjung baru lepas dimop dan kasut berlumpur awak akan merosakkannya. Ya Tuhan, awak sangat menyusahkan. Bella tidak membantah. Dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk mempertahankan dirinya. Mengumpul sisa-sisa terakhir kemahuannya, dia berpaling dan terhenjut-henjut menyusuri jalan sempit dan berlumpur di sisi rumah menuju pintu belakang. Dia berjalan tepat melewati Tuan Harith yang berdiri di tepi anjung tanpa menyedari dia ada di sana. Penglihatannya sepenuhnya kabur oleh air mata dan pening. Ketika Bella melewatinya, Tuan Harith dapat melihat bibirnya yang membiru dan tangannya yang menggigil hebat dari dekat. Bau hujan berlumpur memancar dari tubuh anak perempuannya yang tercinta. Hati Tuan Harith hancur berkecai. Rasa sakit menyerang dadanya dengan kekuatan yang dahsyat sehingga dia terpaksa memegang tiang pagar untuk mengelakkan dirinya daripada rebah. Ini bukan lagi sekadar tidak hormat. Ini adalah penyeksaan murni tanpa sebarang belas kasihan. Selepas Bella hilang di sisi rumah, Brenda berjalan kembali ke tempat duduknya, mengibaskan pergelangan tangannya dengan agresif, seolah-olah dia baru saja menghalau serangga. Maafkan saya, puan-puan. Anda tahu bagaimana? Anda membawa seorang gadis dari kawasan setinggan ke rumah yang bagus, anda perlu sentiasa mengajarnya pelajaran supaya dia tahu peraturan. Jika saya tidak bertegas, dia akan mula bertindak sesuka hati. Dia fikir hanya kerana dia berkahwin dengan Aaron, dia tiba-tiba berkelas tinggi. Anda boleh mengeluarkan sampah dari kawasan setinggan, tetapi anda tidak boleh mengeluarkan kawasan setinggan dari sampah. Brenda menunjuk secara dramatik ke Range Rover hitam itu. Dia tidak layak berdiri di sebelah anak saya, apatah lagi menaiki kenderaan mewah seperti itu. Kereta itu terlalu tinggi darjatnya untuk tangannya yang kasar menyentuh. Dia patut berlutut berterima kasih kepada saya kerana saya membenarkannya bernafas di rumah ini. Chloe tertawa sinis, menekan telefonnya. Betul, Mama. Aaron terlalu baik. Kalau saya jadi Aaron, saya dah lama hantar dia balik ke ayah dia yang tak guna itu. Dalam hujan lebat, Bella menderita dalam diam, tetapi tiada siapa yang perasan bahawa di tepi anjung yang gelap, Tuan Harith tidak lagi memegang payungnya tegak. Payung itu terlepas dari tangannya, jatuh berderai ke konkrit basah dan berguling jauh. Lelaki tua itu tidak lagi peduli tentang hujan yang membasahinya hingga ke tulang. Matanya menyala merah menyala, menahan air mata dan kemarahan yang dahsyat. Pemandangan anak perempuannya dihinakan sementara suaminya dan keluarganya berpesta dan menertawakannya adalah perkara paling menyakitkan yang pernah dia saksikan sepanjang hidupnya. Cukup. Empangan kesabarannya meletup berkecai. Tiada lagi toleransi. Sandiwara itu tamat. Tuan Harith melangkah ke hadapan. Kasut butnya menghentak berat. Bunyi percikan air berderak seperti cambuk. Aura di sekelilingnya tiba-tiba bertukar gelap yang menyesakkan. Seolah-olah badai sebenar bukan lagi di langit, tetapi sedang bergelora di dalam dirinya. Dentuman kasut kulit basah yang berat menghentak jubin marmar memecah celoteh riang di anjung. Tuan Harith melangkah keluar dari hujan dan masuk ke patio yang terang benderang. Air menitis dari rambutnya yang beruban membasahi kemeja putihnya sehingga melekat pada kulitnya. Wajahnya, yang biasanya hangat dan mudah didekati, telah mengeras menjadi granit pejal. Matanya memancarkan kemarahan membunuh yang jauh lebih menakutkan daripada ribut di luar. Brenda, yang sedang mengunyah sekeping brisket, terkejut, daging hampir terlepas dari garfunya.
Matanya terbeliak apabila dia melihat pengemis yang baru dihalau masuk ke anjungnya yang baru dibersihkan. "Hei, orang tua tak guna," Brenda menjerit, suaranya mengatasi guruh. "Siapa suruh awak naik sini? Awak pekak ke? Saya suruh awak tunggu di tepi jalan. Tengok awak. Awak memijak lumpur di seluruh lantai saya. Keluar. Keluar sekarang sebelum saya panggil pengawal keselamatan perumahan." Tetapi Tuan Harith tidak berkedip pun. Telinganya sama sekali pekak terhadap jeritan wanita itu yang tidak bermakna. Langkahnya yang berat dan berwibawa bergerak dalam garis lurus sempurna menuju satu sasaran. Pintu sisi berderit terbuka. Bella melangkah keluar ke hujung belakang anjung, membawa mop dan baldi. Dia tidak dibenarkan menukar pakaian pun. Tubuhnya yang kurus kering masih terbungkus dalam kain basah kuyup. Dia kelihatan seperti mayat. Dia memeluk dirinya sendiri, terdesak cuba mencari kehangatan di mana tiada. "Ya, Mama." Bella mengerang, suaranya benar-benar pecah dan serak. "Lihat ini." Brenda menyalak, menunjuk pada sedikit lumpur di jubin. "Awak buta ke? Saya baru mop ni pagi tadi dan sekarang rosak kerana awak, berlutut dan gosok. Gosok sampai saya boleh lihat refleksi saya. Saya jijik melihatnya." Salah seorang jiran merasa sangat tidak selesa, cuba campur tangan. "Oh, Brenda, mungkin biarkan dia buat nanti." Dia kelihatan teruk, bibirnya membiru sepenuhnya. "Sekurang-kurangnya biarkan gadis malang itu menukar pakaian kering. Tidak sama sekali." Brenda menyergah balik serta-merta. "Jika saya biarkan dia menangguhkannya, dia hanya akan pergi berbaring di katil dan malas. Dia perlukan disiplin. Hanya kerana saya seorang yang baik tidak bermakna dia boleh datang ke sini dan mengotorkan rumah saya." Brenda mengarahkan kemarahannya kembali kepada Bella. "Apa yang awak tunggu? Lakukan. Atau awak nak saya beritahu Aaron untuk memotong elaun barangan dapur awak bulan depan?" Bella memandang suaminya dengan mata merayu, terdesak. Badannya benar-benar letih. Dunia berputar. Dia perlukan mandi air panas dan tuala, bukan mop. "Aaron, tolonglah. Saya sangat pening." Dia berbisik lemah. Aaron menghempas garfunya ke pinggan, jelas jengkel. Dia memandang isterinya, bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan rasa malu yang mendalam. Dia malu mempunyai isteri yang kelihatan begitu menyedihkan dan kotor di hadapan rakan-rakan kelas atasan ibunya. "Ya Allah Bella, Mama cuma suruh awak mop sedikit saja. Buat saja. Jangan jadi budak-budak. Awak memalukan saya di hadapan tetamu kita," kata Aaron dingin. Tidak pun berdiri. "Awak yang kekok pijak lumpur masuk rumah. Bersihkan. Lepas tu awak boleh pergi ke bilik awak." Hati Bella hancur berkecai. Di hadapan matanya sendiri, suaminya memilih untuk melindungi imejnya di hadapan HOA daripada kesihatan isterinya. Dengan sisa-sisa terakhir kekuatannya, Bella mengangguk lemah. Dia terhuyung hayang ke hadapan, mengambil kain buruk dan melutut di atas marmar yang sejuk membeku. Tangannya yang menggigil hebat mula mengelap lantai yang sejuk. Setiap pergerakan adalah penyeksaan. Air matanya gugur, membasahi jubin dan bercampur dengan air hujan yang cuba dibersihkannya. Melihat Bella menggosok lantai sambil melutut seperti seorang hamba, Brenda tersenyum dengan kepuasan mutlak. Dia duduk semula bercakap dengan sengaja agar Bella mendengarnya. "Lihat, puan-puan, inilah rupa orang bawahan. Seorang pengikis yang datang dalam perkahwinan ini tanpa apa-apa. Inilah yang dia patut dapat. Kami memberinya makan, memberinya bumbung dan dia tidak boleh menunjukkan rasa syukur yang asas pun. Dia benar-benar menyangka berkahwin dengan Aaron meningkatkan statusnya. Berhayal. Sampah masyarakat tetap sampah masyarakat." Brenda menunjuk jari yang berkuku rapi ke Range Rover lagi. "Dia tidak layak berdiri di sebelah anak saya, apatah lagi masuk ke dalam kenderaan mewah seperti itu. Kereta itu terlalu berkelas tinggi untuk dia pandang pun. Dia patut mencium kaki saya kerana saya membenarkannya bernafas di harta benda saya." Dalam hujan beku, Bella terus menggosok, menangis dalam diam. Maruahnya telah diinjak-injak ke tanah. Dia tidak merasa lebih baik daripada lumpur yang sedang disapu, tetapi tiada seorang pun daripada mereka menyedari lelaki yang berdiri tepat di belakangnya. Tuan Harith sudah cukup mendengar. "Cukup." Perkataan itu tidak dilaungkan, tetapi ia bergema dengan autoriti yang begitu dingin sehingga seluruh anjung terpaku. Tuan Harith melangkah tepat ke arah Bella. Bella, yang kesedarannya hilang timbul, perlahan-lahan mendongak. Matanya yang penat dan bengkak terbeliak apabila dia mengenali figura tinggi yang berdiri di atasnya. "Ayah,"
Bella berbisik serak, suaranya menggigil dalam ketidakpercayaan mutlak, air mata baru membanjiri matanya. Kali ini, bukan kerana kesedihan, tetapi kerana gelombang kelegaan dan kerinduan yang meluap-luap, Tuan Haris tidak berkata sepatah pun kepadanya. Mengabaikan sakit di belakangnya yang semakin tua, dia membongkok dan dengan lembut memegang bahu anak perempuannya. Dia menarik tubuhnya yang menggigil dan membeku dari lantai. Saat tangan hangatnya menyentuh kulitnya, dia menyedari gadis itu sejuk seperti mayat. Ayah mana yang tidak akan hilang akal merasakan tubuh anaknya sendiri menjadi ais. Berdirilah, sayang. Tuan Haris mengarah perlahan, namun dengan kuasa yang tidak dapat disangkal. Anak perempuan saya tidak melutut di kaki orang yang tidak berjiwa. Melihat ini berlaku, Brenda hilang akal. Dia melompat dari kerusinya, wajahnya merah tomato. Hei, apa yang berlaku di sini? Siapa awak suruh dia berhenti bekerja? Dia menantu saya. Dia membersihkan kekacauan yang dia buat. Jaga tepi sikit, orang tua. Aaron akhirnya berdiri, menghempaskan tualannya ke bawah. Dia samar-samar mengenali wajah Tuan Haris dari gambar perkahwinan yang jarang dilihatnya. Dia mendengus sinis, memandang rupa bapa mertuanya yang basah kuyup dan menyedihkan. Oh, ini bapa mertua saya. Aaron menyindir, tidak langsung cuba bersalam dengan lelaki itu. Sebaliknya, dia bersandar pada meja patio. Memandang rendah Tuan Haris, tak hairan Bella berkelakuan seperti sampah masyarakat. Ayahnya pun tak ada adab nak ketuk pintu. Main reda saja masuk rumah orang, basah kuyup. Apa? Awak datang nak minta pinjaman ke, orang tua? Bella baru saja buat kecoh besar dan sekarang awak datang nak jadi beban lain pada dompet saya. Tuan Haris melepaskan pegangannya pada Bella seketika, membiarkan gadis itu bersandar pada tiang anjung supaya dia tidak jatuh. Dia berpaling perlahan-lahan menghadap Aaron dan Brenda. Pandangan matanya begitu tajam, begitu menikam, sehingga wanita-wanita Hoa yang hampir menyertai ejekan tiba-tiba mengatupkan mulut mereka. Aura yang terpancar dari Tuan Haris bukan aura seorang pengemis. Ia adalah aura pemangsa puncak yang akan menyerang. Aaron, Tuan Haris berkata. Suaranya rendah, dingin dan berat, menggegarkan udara di sekeliling mereka. 2 tahun lalu, saya menyerahkan anak perempuan tunggal saya, harta saya yang paling berharga, kepada awak. Saya menyerahkannya kepada awak untuk dihargai, bukan untuk digunakan sebagai pembantu peribadi awak. Saya tidak menyerahkannya supaya awak boleh membiarkannya membeku dan kelaparan dalam rebuild sementara awak duduk di sini melantak makanan. Aaron ketawa gugup, cuba menghilangkan gelombang intimidasi yang tiba-tiba menekan dadanya. Harta, tolonglah. Ada sejuta gadis macam Bella di luar sana. Jangan berlebihan, orang tua. Saya suaminya. Saya yang menyediakan makanan untuknya. Jadi, saya akan mendisiplinkannya mengikut cara saya. Jika awak tidak menyumbang sesen pun kepada rumah tangga ini, awak perlu diam. Jangan cuba mengajar orang kaya cara hidup. Betul. Brenda mencela, matanya menyala. Dia menuding jarinya tepat ke muka Tuan Haris. Tahu tempat awak, orang tua. Lihat kejayaan anak saya. Dia memiliki rumah yang cantik ini. Dia membeli Range Rover serba baru itu. Bella sangat beruntung. Aaron malah mengambilnya dari tempat sampah. Awak patut berlutut berterima kasih kepada kami, bukan membuat kecoh. Jika awak tidak suka cara kami melatih Bella, ambil dia balik ke kawasan setinggan awak. Tapi jangan harap sesen pun nafkah dari anak saya. Tuan Haris tersenyum, senyuman kering, pahit, penuh ironi yang mematikan. Dia melangkah perlahan ke arah meja. Aaron secara refleks tersentak ke belakang, tiba-tiba ketakutan dengan perubahan drastik pada ekspresi bapa mertuanya. Awak bangga dengan kekayaan ini? Tuan Haris bertanya perlahan, melambaikan tangannya ke arah rumah dan kereta. Awak berasa seperti dewa kerana objek-objek tidak bernyawa ini. Sampai awak lupa bagaimana menjadi manusia. Memang kami bangga. Chloe menyergah, mengunyah cip dengan kuat. Aaron bekerja keras untuk semua ini. Tidak seperti awak dan Bella yang hanya mengikis hasil kerja kerasnya. Tuan Haris mengangguk perlahan, seolah-olah mengasihani kebodohan mereka yang mendalam. Dia meraba ke dalam seluarnya yang basah dan mengeluarkan telefon bimbit yang dibalut beg kalis air. Dia menekan satu butang. Dalam beberapa saat, kesunyian anjung yang menyesakkan dipecahkan oleh dentuman berat kasut tempur yang disegerakan yang berbaris di jalan masuk. 3 lelaki berbadan tegap dengan bahu lebar, memakai sut hitam yang sempurna berlari melalui hujan.
Mereka dipimpin oleh Harrison yang memegang payung hitam besar. Mereka berbaris terus ke anjung, mengabaikan jeritan Brenda, berbaris dalam formasi tentera yang sempurna di belakang Tuan Harith dan tunduk serentak, menunggu arahan anda, Tuan Harith. Mereka menyalak serentak. Brenda, Aaron, Chloe dan tetamu hos semuanya tenganga. Mata mereka terbeliak terkejut. Sekeping brisket terlepas dari jari Chloe dan jatuh ke lantai. Suasana yang tadinya penuh ejekan bertukar serta-merta menjadi kekeliruan yang melumpuhkan. Harrison melangkah ke hadapan dan menghulurkan tuala tebal, hangat dan dipanaskan kepada Tuan Harith dengan penuh hormat seolah-olah melayan seorang raja. Maafkan kelewatan, Tuan Harith. Seperti yang diarahkan, kami menunggu isyarat anda. Tuan Harith mengambil tuala itu. Dia tidak menggunakannya pada dirinya sendiri. Dia membelakangi orang ramai yang terkejut dan membalut tuala yang dipanaskan itu erat-erat di kepala dan bahu Bella yang menggigil. Dia dengan lembut menggosok lengannya dengan penuh kasih sayang seorang ayah. Hangatkan badan, sayang, Tuan Harith berbisik perlahan sebelum berpaling semula menghadap keluarga Aaron. Wajah mereka cepat-cepat kehilangan warna. Awak bertanya siapa saya? Suara Tuan Harith kini bergema, menggelegar di seluruh anjung yang luas seperti guruh. Saya adalah lelaki yang telah menghabiskan 2 jam terakhir menyaksikan kesombongan jijik kalian. Saya adalah ayah yang hatinya hancur berkecai menyaksikan anak perempuannya dihinakan oleh parasit yang hidup sepenuhnya atas sumbangan darinya. Brenda tergagap, suaranya menggigil hebat. Apa yang awak cakap? Siapa yang hidup atas sumbangan? Aaron adalah pengurus peringkat tinggi. Kereta ini adalah bukti. Tuan Harith menatap Range Rover itu dengan mata kosong, dingin, kemudian mengarahkan pandangannya kepada Aaron. Awak betul-betul yakin itu kereta awak, Aaron? Suara Tuan Harith adalah bisikan yang mematikan. Atau awak hanya seorang pengecut yang menyedihkan yang bersembunyi di sebalik nama isteri awak untuk menutup ketidakcekapan awak sendiri? Aaron menelan gumpalan sebesar bola golf di kerongkongnya. Peluh dingin mula mengalir di pelipisnya, bercampur dengan udara malam yang lembap. Rahsia besar yang telah dijaga dengan nyawanya akan meletup pada saat yang paling teruk. Tuan Harith Sterling tidak lagi kelihatan seperti seorang lelaki tua miskin dari kawasan setinggan. Di bawah pakaiannya yang basah terpancar aura kuasa yang besar, menghancurkan yang membuat keberanian Aaron mengecil menjadi sebesar zarah debu. Keadaan telah berubah dan badai sebenar akan meruntuhkan asas kesombongan keluarga ini ke tanah. Ketegangan di anjung memuncak, udara terasa begitu pekat sehingga mencekik setiap orang yang cuba bernafas. Hujan terus memukul bumbung, tetapi kemarahan alam dibungkam oleh kebuntuan maut yang berlaku antara manusia di bawah. Brenda enggan membiarkan anaknya dimalukan di hadapan rakan-rakan hawanya, meletakkan tangannya di pinggul semula. Wajahnya merah padam kerana kemarahan. Dia tidak peduli dengan 3 pengawal peribadi besar di belakang Tuan Harith. Dalam fikirannya, ini semua adalah helah yang rumit. Hei, jaga mulut awak. Brenda menjerit, suaranya pecah. Beraninya awak menghina anak saya. Aaron adalah pengurus korporat. Dia bergaji 6 angka. Dia membeli kereta ini dengan darah dan peluhnya sendiri. Jangan fikir hanya kerana awak mengupah beberapa samseng murah bersut, awak boleh datang ke sini dan bercakap kosong. Brenda memalingkan kepalanya ke arah Aaron, terdesak meminta sokongan. Aaron, ajar orang tua gila ni, pergi ambil geran kereta sekarang, tunjukkan kepadanya. Malukan dia supaya dia tahu dia mencari pasal dengan keluarga yang salah. Tetapi Aaron tidak bergerak seinci pun. Wajahnya, yang dulunya begitu sombong dan angkuh, kini pucat seperti sehelai kertas. Bibirnya terkunci rapat. Matanya melia-lia, mengelak pandangan ibunya, mengelak pandangan tajam Tuan Harith. Lututnya terasa seperti jeli, sedia untuk menyerah pada bila-bila masa. Aaron, kenapa awak berdiri saja? Katakan sesuatu. Brenda mendesak, panik akhirnya mula meresap ke dalam suaranya. Tuan Harith ketawa pendek, hampa tanpa sebarang humor. Dia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada Harrison. Harrison, tolong segarkan ingatan mereka. Nampaknya keluarga ini mengalami amnesia akut kerana hidup dalam fantasi delusi terlalu lama. Baik Tuan, jawab Harrison tegas. Dengan gerakan perlahan, menakutkan dan tenang, Harrison mengeluarkan portfolio kulit coklat bersih dari dalam jaket sutnya. Dia membukanya, mengeluarkan beberapa dokumen rasmi, melangkah tepat ke arah Brenda dan menunjukkannya langsung ke mukanya.
Sila baca ini dengan sangat teliti, puan-puan, kata Harrison dengan sopan, tetapi nadanya adalah perintah seorang algojo. Ini adalah bil jual asal dan pendaftaran kenderaan rasmi negeri untuk Range Rover hitam. Ia jelas menyatakan pemilik sah. Tangan Brenda menggigil hebat ketika dia merampas kertas-kertas itu. Wanita-wanita Hoe hampir terkehil leher mereka, membongkok untuk membacanya. Mata Brenda hampir terbeliak apabila dia membaca cetakan tebal pemilik berdaftar, Isabella Harris. Alamat 1 Laluan Estate Harris. Status kompaun jutaan dolar Tuan Harris dibayar penuh. Dana dipindahkan daripada Tuan Harris. Seluruh dunia runtuh di kepala Brenda. Kertas-kertas itu terlepas dari jari-jarinya yang menggigil dan berterbangan ke lantai basah. Tidak, itu mustahil, gumam Brenda. Perkataannya tergagap-gagap. Dia memandang Aaron dengan ketakutan murni yang tidak tercemar. Aaron, ini palsu, kan? Awak beritahu saya ini bonus korporat awak. Awak kata. Aaron menundukkan kepalanya ke dada, tidak dapat memandang ibunya yang hancur. Maaf, Mama, dia mencicit. Suaranya tenggelam sepenuhnya oleh hujan. Ia memang hadiah daripada ayah Bella. Saya cuma minta dia kata itu milik saya, supaya Mama bangga dengan saya. Apa? Brenda dan Chloe menjerit serentak. Chloe tersedak begitu kuat sehingga dia tersedak chip di mulutnya. Wanita-wanita Hoa segera mula berbisik dengan marah sesama sendiri, memandang keluarga Aaron dengan rasa jijik dan ejekan. Ya Allah, bisik seorang jiran dengan kuat. Saya fikir mereka memang ada wang. Mereka benar-benar menipu. Betul, kan? Kata yang lain. Mengaku kereta menantu sendiri dan melayan gadis itu seperti hamba. Itu psycho, gumam seorang lagi. Wajah Brenda, yang tadinya merah padam kerana marah, kini bertukar menjadi ungu kerana rasa malu yang amat sangat. Penghinaan itu 1000 kali lebih teruk daripada pukulan fizikal. Dia, wanita yang sentiasa membangga diri, yang sentiasa memandang rendah orang lain, berdiri telanjang bulat dalam pembohongannya di hadapan seluruh lingkungan sosialnya. Tuan Harris tidak memberi mereka sesaat pun untuk bernafas. Dia melangkah berat ke arah Aaron, pandangannya kosong mutlak. Awak dengar itu, Aaron? Suara Tuan Harris rendah, tetapi menggegarkan tanah. Ibu awak tidak malu kerana awak miskin. Dia malu kerana awak seorang pembohong yang menyedihkan. Dan awak, Tuan Harris mencucuk jarinya kuat ke dada Aaron. Awak menggunakan kekayaan saya untuk menindas anak perempuan saya. Awak membiarkan Bella membeku dalam badai sementara awak mempamerkan kereta ini seolah-olah awak seorang raja. Aaron menggigil begitu hebat sehingga giginya berketap. Tuan, tolonglah. Saya boleh jelaskan. Saya tidak perlukan penjelasan awak. Tuan Harris menyalak, memotongnya seperti guillotine. Serahkan kunci. Sekarang. Aaron terpaku. Tangannya secara naluri terbang ke poket seluarnya, menggenggamnya erat. Dia tidak mahu melepaskan kunci. Kereta itu adalah satu-satunya simbol statusnya di seluruh kawasan perumahan ini. Tanpa kereta itu, dia bukan apa-apa. Saya kata, berikan saya kunci. Tuan Harris meraung. Suara lantangnya membuat Chloe menjerit ketakutan dan meringkuk di belakang ibunya. Aaron menggelengkan kepalanya perlahan, air mata panik membanjiri matanya. Tolong, Tuan, jangan. Bagaimana saya nak pergi ke pejabat? Bagaimana ibu saya nak pergi mesyuarat jawatan kuasa? Tuan Harris memandang Aaron dengan rasa jijik yang begitu mendalam sehingga tidak dapat digambarkan. Awak secara harfiah berdiri di sini bimbang tentang status sosial awak sementara isteri awak hampir mengalami hipotermia. Harrison, ambilkan mereka. Tanpa ragu-ragu, Harrison memberi isyarat kepada 2 pengawal besar. Mereka menerkam ke hadapan, mengepung Aaron. Aaron berundur dalam ketakutan murni sehingga dia melanggar dinding bata rumah. Salah seorang pengawal mencengkam pergelangan tangan Aaron dengan cengkaman besi dan memutarkannya secukupnya untuk membuat Aaron meraung kesakitan dan terdesak meraba poketnya. Berhenti. Sakit. Lepaskan. Aaron merengek. Dalam sepersekian detik, kunci Range Rover yang berat dengan fob kulit mewah itu dirampas. Pengawal menyerahkannya kepada Harrison yang meletakkannya ke tapak tangan Tuan Harris yang terbuka. Tuan Harris mencengkam kunci itu erat-erat. Dia menekan butang kunci pada fob. Bip-bip. Lampu hadapan Range Rover berkelip terang, penggera berbunyi nyaring dalam hujan.
Ia kedengaran seperti ejekan kepada Aaron yang kini terjelepok di dinding, memegang pergelangan tangannya yang sakit. Kenderaan ini, kata Tuan Harith, matanya menusuk Brenda dan Chloe, dibeli secara eksklusif untuk anak perempuan saya. Saya membelinya supaya dia akan dilindungi. Tetapi kerana awak menganggapnya seorang pengikis yang tidak layak menyentuh kereta mewah, baiklah, saya akan memenuhi permintaan awak. Tuan Harith melangkah ke belakang menuju Bella yang berdiri selamat terbalut tuala panas. Dia lemah, tetapi matanya terpaku pada bapanya dengan emosi yang meluap-luap. Mulai saat ini, Tuan Harith mengisytiharkan dengan keputusan mutlak adalah dilarang sama sekali bagi mana-mana daripada kalian untuk menjejakkan kaki ke dalam kenderaan ini lagi. Awak kata Bella tidak layak. Awak salah faham. Kereta ini terlalu bagus untuk membawa manusia yang tamak, toksik dan tidak bersyukur seperti awak. Brenda terjelepuk ke kerusi patinya, kakinya menyerah sepenuhnya. Air mata panas akibat penghinaan mutlak dan kehilangan status sosialnya yang tiba-tiba mengalir membasahi wajahnya. Chloe terdesak-desak histeris di sudut. Wanita-wanita Hua secara senyap-senyap dengan kekok mula mengambil beg tangan mereka dan menyelinap pergi ke dalam hujan. Tiada seorang pun daripada mereka mahu berada berhampiran drama keluarga yang radioaktif dan memalukan ini, meninggalkan keluarga Aaron dalam kehancuran imej awam mereka yang musnah sepenuhnya. Tuan Harith mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Bella, pandangannya yang menakutkan melembut serta-merta. Bella, sayang, masuklah ke dalam kereta saya di tepi jalan. Udara di sini toksik. Ia membuat awak sakit. Tapi ayah, Bella memandang sekilas ke arah Aaron. Walaupun segala-galanya, ada sedikit rasa kasihan di matanya untuk lelaki yang telah melayannya dengan kejam. Tiada tapi. Tuan Harith memotongnya dengan tegas. Saya belum selesai dengan mereka lagi. Masuk ke dalam kereta. Hidupkan pemanas. Saya akan membuang sisa-sisa sampah. Bella mematuhi, diiringi oleh Harrison yang memegang payung besar di atasnya dengan penuh hormat. Bella berjalan perlahan-lahan menjauhi anjung. Dia berjalan melewati Range Rover yang kini terasa seperti objek asing bagi Aaron dan masuk ke tempat duduk belakang yang mewah dan hangat Mercedes Tuan Harith, menunggu di tepi jalan. Setelah Bella selamat, Tuan Harith berpaling kembali menghadap Aaron dan Brenda. Baiklah, hal kereta sudah selesai. Sekarang, mari kita bincang tentang hartanah. Tuan Harith berhenti. Siapa sebenarnya yang awak fikir memiliki rumah yang awak berdiri ini? Soalan tunggal itu membuat jantung Brenda yang sudah lemah terasa seperti berhenti berdegup sepenuhnya. Matanya terbeliak. Aaron mengangkat kepalanya dalam ketakutan. Peluh dingin mengalir di belakangnya seperti sungai. Mimpi ngeri mereka belum berakhir. Mereka baru saja memasuki bab yang paling menakutkan. Soalan itu tergantung berat di udara, menekan paru-paru mereka, lebih menakutkan daripada guruh yang bergemuruh di langit gelap. Wajah Brenda, pucat kerana penghinaan kereta, bertukar menjadi kelabu kebiruan. Apa? Apa maksud awak? Brenda mengerang, suaranya hampir tidak terdengar dalam angin, matanya melia-lia di anjung. Dia menatap tiang bata yang kukuh, dinding-dinding yang telah dia bangga-banggakan sebagai istananya sendiri. Rumah ini, Aaron beli rumah ini. Aaron membayar gadai janji setiap bulan kan Aaron? Beritahulah dia. Jangan hanya duduk di sana seperti orang bodoh. Brenda memegang bahu Aaron dan menggoncangnya dengan ganas, berdoa agar anaknya akan memberinya jawapan yang akan menyelamatkan apa sahaja sisa maruah mikroskopiknya yang tersisa. Tetapi Aaron benar-benar rebah. Kakinya tidak dapat lagi menahan berat badannya. Dia jatuh berlutut di atas jubin marmar yang sejuk membeku. Dia menyembam mukanya ke tangannya, menangis di pangkuannya sendiri. Aaron, bisik Brenda, suaranya menggigil hebat ketika kebenaran yang mengerikan mula mencakar di belakang fikirannya. Tuan Harith memerhati pertunjukan yang menyedihkan itu dengan ekspresi yang tidak dapat dibaca. Tiada kegembiraan di wajahnya, hanya keletihan dan kekecewaan yang mendalam. Lihatlah anak awak, Brenda, kata Tuan Harith perlahan. Dia tidak menjawab awak kerana dia tahu kebenarannya. Dia tahu bahawa 500 yang dia pindahkan setiap bulan bukan bayaran gadai janji. Itu hanya untuk membayar yuran HOA dan bil utiliti. Tuan Harith menunjuk jari ke tanah di bawah kakinya. Rumah ini berharga 1.5 juta. Saya membayarnya secara tunai, sepenuhnya. Sehari sebelum perkahwinan mereka, lutut Brenda menyerah. Dia tersandung ke belakang,
melanggar dinding bata dengan kuat. Chloe menjatuhkan telefonnya, menutup mulutnya yang ternganga dalam kejutan mutlak. Jadi selama 2 tahun lepas, Brenda terengah-engah, hiperventilasi. Kita dah hidup. Awaklah pengikisnya. Tuan Harith menamatkan ayatnya dengan ketepatan yang kejam. Geran harta tanah ini atas nama Isabella Harith. Saya membelinya sebagai tempat perlindungan supaya anak perempuan saya dapat membina keluarga yang bahagia. Saya fikir dengan menghilangkan beban kewangan gadai janji, Aaron akan menumpukan seluruh tenaganya untuk membahagiakan anak perempuan saya. Tetapi saya salah besar. Tuan Harith melangkah lebih dekat, meninjau mereka. Keistimewaan yang saya berikan kepada awak hanya menjadikan awak parasit yang sombong. Awak tinggal di rumah Bella. Awak tidur di bilik tidur yang dibeli oleh ayah Bella dan awak melayan pemilik sah harta tanah itu seperti hamba di istananya sendiri. Harrison melangkah ke hadapan lagi, membuka folder kulit ke halaman baru. Dia menunjukkan geran harta tanah yang bersih dan disahkan dengan meterai daerah yang dicop emas. Nama Isabella Harith dicetak dengan dakwat hitam tebal di bahagian atas. Bukti yang tidak dapat disangkal. Realiti dokumen itu melanda Brenda lebih keras daripada kereta api barang. Selama 2 tahun, dia telah berarak sebagai Ratu Manor itu. Dia telah menentukan setiap pergerakan Bella. Dia memaksa Bella tidur di bilik tetamu kecil, berhampiran Dobby. Dia melarang Bella duduk di sofa ruang tamu yang mahal. Dia menyekat Bella daripada menggunakan dapur. Namun, setiap inci lantai yang dia pijak, setiap bumbung yang melindunginya daripada ribut adalah milik sah dan sepenuhnya menantu perempuan yang dideranya setiap hari. Penghinaan itu segera ditelan oleh gelombang ketakutan yang besar dan menyesakkan. Ketakutan kehilangan gaya hidup mewahnya, ketakutan dibuang ke jalanan. Aaron akhirnya rebah. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata dan peluh. Dia merangkak dengan tangan dan lututnya di atas marmar basah menuju kasut Tuan Harith. Maruahnya sebagai seorang lelaki benar-benar lenyap. Tuan Harith, tolonglah. Saya merayu kepada awak. Tolong maafkan saya. Aaron merengek, teresak-esak tidak terkawal. Saya dah silap. Saya bersumpah, saya akan berubah. Saya akan melayan Bella seperti seorang ratu mulai malam ini. Tolong jangan ambil rumah ini. Tolonglah. Melihat anaknya merayu seperti pengemis, tembok pertahanan terakhir Brenda runtuh. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai di sebelah Aaron, tunduk di kaki Tuan Harith. Dia meraung. Jeritan sedih yang menyedihkan bergema ke malam gelap. Tuan Harith, saya minta maaf sangat. Saya hanyalah wanita tua yang bodoh. Brenda meraung, cuba meraih hujung seluar Tuan Harith. Saya tidak tahu siapa awak. Saya fikir dia hanyalah gadis miskin. Tolong jangan halau kami malam ini. Ke mana kami nak pergi? Di luar ribut. Berikan sedikit belas kasihan. Chloe, yang sangat ketakutan, mula hiperventilasi dan menangis di sudut. Dia tidak berani mendekat, tetapi dia tidak mahu ketinggalan. Saya minta maaf juga. Saya cuma meniru Mama. Adegan itu adalah ironi yang memualkan. Hanya beberapa minit yang lalu, mereka duduk di singgasana mereka, ketawa ketika Bella menderita. Sekarang mereka berlutut, mencium air kotor di kasut Tuan Harith, memohon belas kasihan untuk tinggal di bawah bumbung yang bukan milik mereka. Tuan Harith melangkah ke belakang, enggan membiarkan Brenda atau Aaron menyentuhnya. Dia tidak menendang mereka. Dia terlalu bertamadun untuk itu, tetapi matanya benar-benar mati terhadap permohonan mereka. Awak merayu belas kasihan kerana ada ribut di luar. Suara Tuan Harith merendah menjadi bisikan yang berbahaya dan menggigil. Jadi di mana belas kasihan awak ketika Bella berada di dalam ribut yang sama sejam yang lalu? Di mana kemanusiaan awak ketika awak memaksa anak perempuan saya, pemilik rumah ini, untuk menolak motosikal yang rosak melalui banjir dalam gelap sementara awak duduk di sini melantak barbeku? Di mana? Jeritan terakhir Tuan Harith bergema seperti meriam, membuat Brenda dan Aaron tersentak ganas dan berhenti menangis seketika. Awak tidak takut kepada Tuhan. Awak hanya takut miskin, kata Tuan Harith dengan dingin dalam nadanya. Maaf, tetapi permintaan maaf awak tidak bermakna apa-apa. Awak tidak tunduk kerana awak menyesal menyakiti anak saya. Awak tunduk kerana awak takut kehilangan Range Rover dan rumah agam. Awak menangis kerana awak kehilangan tiket makanan awak. Aaron menggelengkan kepalanya dengan ganas, hingus dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak, Tuan. Saya bersumpah saya sayang Bella. Saya sayang isteri saya.
Tuan Harith tersenyum sinis dan mengerikan. Cinta melindungi, Aaron. Cinta mengangkat martabat. Jika awak sayangkan isteri awak, awak tidak akan pernah membiarkan ibu awak memanggilnya parasit. Jika awak sayangkan isteri awak akan masuk ke dalam kereta mewah awak dan menjemputnya dalam badai. Awak gagal, Aaron. Awak gagal sebagai suami dan awak gagal sebagai seorang lelaki. Tuan Harith membelakangi keluarga yang merayu itu. Dia mengangkat tangan kepada Harrison. Harrison, pastikan kunci rumah ini ditukar awal pagi esok. Tuan Harith menghela nafas panjang dan berat, memandang ke jalan gelap gelita. Walaupun kemarahannya, dia bukan raksasa seperti mereka. Biarkan mereka tinggal malam ini. Saya tidak akan membuang manusia ke dalam badai seperti anjing liar, tetapi pastikan sepenuhnya bahawa apabila matahari terbit, rumah ini kosong sepenuhnya. Saya tidak mahu sebarang jejak mereka kekal di harta benda ini. Faham? Ya, Tuan Harith. Ia akan diuruskan, Harrison menyatakan dengan tegas. Tuan, tidak. Tolong beri kami peluang kedua. Brenda menjerit histeris, tergesa-gesa berdiri untuk mengejar Tuan Harith, tetapi dua pengawal besar serta-merta melangkah ke laluannya, menyilangkan lengan tebal mereka dan membentuk dinding manusia yang tidak dapat ditembusi. Brenda melanggar mereka dan jatuh ke belakang, ditinggalkan meraung kesakitan ketika dia melihat belakang Tuan Harith menghilang di jalan masuk. Bella, Bella. Aaron menjerit dalam keputusasaan mutlak, cuba menjerit ke arah jalan. Saya minta maaf sangat. Saya salah. Keluar, Bella. Beritahu ayah awak jangan buat ini. Jeritan Aaron ditelan oleh hujan, yang akhirnya mula perlahan menjadi gerimis. Bella tidak keluar. Pintu Mercedes-Benz hitam tetap tertutup rapat. Tingkap yang gelap pekat menyembunyikan wajah Bella, secara kekal memutuskan dunianya dari Aaron selamanya. Tuan Harith berjalan tenang menyusuri jalan masuk, meninggalkan harta itu dan masuk ke belakang Mercedes. Dia duduk di sebelah Bella, yang menyandarkan kepalanya ke penyandar kepala. Matanya bengkak tetapi kering. Dalam kesunyian mutlak kabin yang hangat dan mewah, Tuan Harith memandang anak perempuannya. Dia melihat parut kesedihan yang mendalam di wajahnya. Tetapi di bawahnya, dia melihat percikan cahaya kelegaan yang mendalam. Beban berat yang telah dipikulnya sendirian selama 2 tahun akhirnya terangkat. Sudah berakhir, sayang, Tuan Harith berbisik perlahan, membalut tangannya yang besar dan hangat di tangannya. Semuanya sudah berakhir. Tiada siapa akan menyakiti awak lagi. Tiada siapa akan menghina awak lagi. Bella memalingkan kepalanya untuk memandang bapanya, kemudian memandang keluar tingkap yang dilitupi hujan ke arah rumah. Dia sama-sama dapat melihat siluet suaminya dan ibu mertuanya masih berlutut di anjung, kelihatan kecil dan sangat menyedihkan. Rasa sakit menusuk hatinya. Walaupun segala-galanya, dia pernah benar-benar mencintai Aaron. Tetapi trauma pengkhianatan Aaron dan penghinaan yang tidak berkesudahan itu 1,000,000 kali lebih kuat daripada cinta itu. Hatinya kini benar-benar mati rasa terhadap Aaron. Terima kasih ayah, Bella berbisik. Setitis air mata terakhir jatuh di pipinya. Boleh kita pulang? Saya cuma nak pulang. Tuan Harith mengangguk tegas. Dia menepuk partisyen kaca yang memisahkan tempat duduk hadapan. Pandu. Enjin Mercedes yang berkuasa meraung hidup dengan bunyi dengung yang lancar. Sedan hitam itu perlahan-lahan bergerak dari tepi jalan, menjauhi rumah pinggir bandar moden yang tidak lain hanyalah neraka bersalut emas. Tayar-tayarnya meluncur melalui lopa air, memercikkan kenangan pahit ke longkang. Di anjung, Aaron dan Brenda hanya mampu merenung kosong lampu belakang merah yang semakin pudar di kejauhan sehingga ia hilang sepenuhnya di selekoh. Mereka ditinggalkan dalam kesunyian yang menyesakkan, dikelilingi oleh kemewahan palsu yang akan lenyap dengan ganas menjelang matahari terbit, meninggalkan mereka dengan penyesalan yang mendalam dan tidak berguna. Hujan akhirnya berhenti. Seolah-olah alam telah selesai membasuh kekotoran dari bumi, meninggalkan Aaron dan Brenda sendirian menghadapi realiti dahsyat kesombongan mereka sendiri. Sinaran keemasan matahari pagi menembusi celah-celah tirai sutera yang besar, perlahan-lahan menghangatkan wajah Bella yang sedang tidur lena. Buat pertama kalinya dalam 2 tahun, dia tidur tanpa sedikit pun kebimbangan, tanpa rasa takut dijerit kerana bangun lewat dan tanpa mimpi ngeri timbunan pinggan kotor yang melambung tinggi. Di bilik tidur zaman kanak-kanaknya, yang dihiasi dengan warna pastel hangat, Bella perlahan-lahan membuka matanya. Dia menatap siling tinggi yang dihiasi dengan chandelier kristal yang indah. Dia berkedip,
Senyuman lembut terukir di bibirnya apabila dia menyedari dia tidak lagi berada di bilik tetamu Aaron yang sempit dan menyesakkan. Dia berada di istananya sendiri. Dia berada di rumah di Estate Harith. Sementara itu, di seberang bandar, pagi itu terasa seperti hari kiamat bagi penduduk rumah pinggir bandar itu. Tepat jam 8 pagi, Harrison dan pasukan pengalih barang berdiri di anjung hadapan. Tiada keganasan, tiada jeritan, hanya kecekapan korporat yang dingin dan mematikan. Masa awak sudah tamat, Aaron, Brenda kata Harrison kosong, menepuk jam tangannya yang mahal. Tinggalkan kunci di kaunter. Lori U-Haul yang awak minta untuk barang-barang peribadi awak sedang menunggu di jalan masuk. Brenda menyeret keluar pintu hadapan. Matanya bengkak teruk, wajahnya bengkak dan benar-benar tewas. Dia menyeret beg pakaian besar yang berisi pakaian berjenama dengan langkah berat. Dia tidak memakai blaus sutera atau perhiasan emasnya hari ini. Dia memakai kot musim sejuk lama yang lusuh, kelihatan 10 tahun lebih tua daripada hari sebelumnya. Di belakangnya, Chloe berjalan dengan kepala tertunduk, menyembunyikan wajahnya sepenuhnya di dalam tudung baju panasnya untuk mengelak pandangan tajam ahli-ahli hoa kejiranan yang telah berkumpul di tepi jalan, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan sarkas. Aaron keluar terakhir. Dia berhenti di tepi anjung, merenung kosong jalan masuk yang kosong sepenuhnya. Range Rover hitam yang mengancam itu sudah tiada. Simbol utama kebanggaannya telah lenyap begitu sahaja. Rumah indah yang dia akui palsu sebagai empayarnya sedang dirampas daripadanya kerana jaring kebohongan yang dia sendiri cipta. Lihatlah mereka benar-benar diusir, bisik seorang jiran dengan kuat. Suara-suara yang sama yang memuji Brenda semalam kini adalah pedang yang menghiris egonya. Itulah yang awak dapat kerana terlalu sombong. Rupanya semua itu milik menantu perempuan yang miskin itu. Syukur ayah gadis itu datang dan menyelamatkannya. Bisikan itu lebih tajam daripada pisau. Aaron menundukkan kepalanya ketika dia berjalan ke arah lift murah, menunggu di tepi jalan untuk membawa mereka ke sebuah pangsapuri sempit, kotor di kawasan buruk bandar, satu-satunya tempat yang dia mampu sewa dengan gaji sebenar. Tepat ketika lift mula bergerak, Aaron memandang ke belakang sekali lagi. Dia melihat Harrison menarik pintu pagar besi yang berat tertutup dan melilit rantai keluli besar dan mangga di sekelilingnya. Klik! Bunyi mangga berat terkunci bergema, seperti pintu penjara menutup masa depan cerah Aaron. Dia telah kehilangan seorang wanita yang mencintainya secara murni. Dia telah kehilangan sebuah rumah agam jutaan dolar. Dia telah kehilangan maruahnya sebagai seorang lelaki, semuanya kerana dia memilih untuk mengejar pengesahan toksik ibunya dalam kesunyian mati lift. Aaron rebah. Dia teresa-esak tidak terkawal di tangannya. Kesedaran yang dahsyat tentang apa yang telah dia buang akhirnya menghancurkannya, tetapi sudah terlambat, sudah terlalu terlambat. Kembali di Estate Harith, Bella berjalan dengan anggun menuruni tangga spiral yang melengkung menuju ke ruang makan yang mewah. Aroma waffle mentega kegemarannya dan bacon yang membangkitkan selera memenuhi udara. Di kepala meja makan mahogani ukiran tangan yang besar, Tuan Harith sudah duduk membaca akhbar. Wajah lelaki tua itu berseri-seri dengan senyuman cerah sebaik sahaja dia melihat anak perempuannya. Dia tidak memakai sut hari ini, hanya kemeja polo kasual. Tetapi, auranya sebagai seorang ayah yang sangat penyayang amat kuat. "Selamat pagi, puteri," Tuan Harith menyapanya dengan mesra. "Adakah awak tidur lena?" Bella tersenyum, matanya berkaca-kaca dengan air mata gembira. "Lena sangat, ayah, rasanya. Rasanya seperti 1000 paun batu bata baru saja terangkat dari dada saya." Tuan Harith berdiri dan menarik kerusi untuknya. "Makanlah. Awak terlalu kurus. Pipi tembam yang awak dulu ada sudah hilang sepenuhnya. Mulai hari ini, satu-satunya tugas saya adalah mengembalikan senyuman itu dan pipi itu." Mereka bersarapan dengan tenang, ketawa dan berkongsi jenaka ringan yang telah hilang dari kehidupan Bella selama bertahun-tahun. Di tengah-tengah hidangan, Bella perlahan-lahan meletakkan garfunya. Sekilas kesedihan melintas di wajahnya. "Ayah?" Bella bertanya perlahan. "Apa akan jadi kepada Aaron dan Brenda? Adakah ayah benar-benar menghalau mereka tanpa apa-apa?" Tuan Harith menarik nafas panjang. Dia menghulurkan tangan di meja, memegang tangan Bella erat-erat. "Isabella, anak perempuan saya yang manis, saya bukan lelaki yang kejam. Saya memberi arahan kepada Harrison untuk memindahkan wang pampasan yang cukup ke akaun Aaron untuk menampung sewa setahun di sebuah pangsapuri standard dan sedikit wang tambahan untuk memastikan mereka dapat teruskan hidup.
Tetapi saya terpaksa membuang mereka sepenuhnya dari hidup awak. Mereka adalah parasit yang mematikan, Bella. Jika saya membiarkan mereka berada di mana-mana berhampiran awak, mereka akan terus menguras kebahagiaan awak sehingga tiada apa-apa lagi yang tinggal. Tuan Harith memandang dalam-dalam ke mata anak perempuannya. Ingat ini sepanjang hidup awak, sayang. Cinta tidak menyakiti, cinta tidak merendahkan awak. Jika seseorang membuat awak berasa tidak bernilai, itu bukan cinta. Itu manipulasi. Awak adalah anak perempuan Tuan Harith. Ya, tetapi yang lebih penting, awak adalah seorang manusia yang sangat berharga. Jangan sesekali biarkan sesiapa, walaupun atas nama cinta, memijak maruah awak lagi. Setitis air mata kegembiraan mengalir di pipi Bella. Dia berdiri dari kerusinya, berjalan mendekat dan memeluk leher bapanya, memeluknya erat-erat. Pelukan yang hangat, kukuh dan tanpa henti melindungi. Pelukan tepat yang telah dia idamkan dengan terdesak pada malam-malam paling gelap dan sunyinya di rumah Aaron. Terima kasih, ayah, Bella tersesak-esak gembira di bahunya. Terima kasih kerana datang menjemput saya. Terima kasih kerana menjadi wira saya. Tuan Harith dengan lembut mengusap belakang anak perempuannya. Ayah akan sentiasa datang menjemput awak, Bella. Jika awak tersesat, tidak kira betapa teruknya ribut itu, ayah akan sentiasa datang untuk awak. Kerana bagi ayah, harta terbesar di seluruh dunia ini bukanlah syarikat ayah atau kereta mewah atau estet besar ini. Harta sebenar ayah hanyalah awak. Di luar, matahari pagi naik lebih tinggi ke langit, menerangi taman-taman yang luas dan terurus rapi yang mekar dengan bunga-bunga yang ceria. Bella menarik diri dari pelukan, mengesat air matanya, dan tersenyum. Senyuman tulus, tanpa beban sama sekali. Dia tahu luka di hatinya akan mengambil masa untuk sembuh, tetapi dia tidak lagi sendirian. Dia akhirnya pulang ke tempat di mana dia dicintai tepat seperti dirinya, bukan untuk apa yang dia miliki. Dan bagi Bella, itulah definisi muktamad kebahagiaan sejati. Tidak kira sejauh mana seorang anak perempuan mengembara mengejar cinta, seorang ayah akan sentiasa menjadi tempat perlindungannya yang paling selamat untuk kembali apabila dunia menghancurkan hatinya. Jangan sesekali merendahkan pasangan anda hanya kerana anda dibutakan oleh ilusi kekayaan. Kerana tersembunyi di sebalik kesederhanaan seseorang yang tenang, mungkin ada martabat dan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang wang boleh beli. Penyesalan sentiasa tiba terlalu lewat. Hargai cinta murni yang sejati sebelum ia diambil oleh mereka yang benar-benar tahu bagaimana.